Perang Iran kini memasuki fasa baru, melibatkan sekutu lama dan suara seperti William Spaniel. Sepanjang hujung minggu, Iran telah melancarkan 2 peluru berpandu balistik jarak sederhana yang menyasarkan Diego Garcia. Bahawa Iran akan menyerang sebuah pangkalan di tengah-tengah peperangan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan ialah sejauh mana peluru berpandu itu bergerak. Anda mungkin sudah dapat mengagak jarak itu, Kerana imej-imej ini tidak kelihatan seperti kawasan teluk. Yang mengejutkan ialah Diego Garcia ialah pangkalan British dan United Kingdom agak enggan berperanan utama dalam peperangan ini setakat ini. Selepas serangan itu, United Kingdom membenarkan Amerika Syarikat guna pangkalannya untuk membantu buka semula Selat Hormuz. Ini adalah satu perkembangan yang melangkaui sempadan rantau teluk atau Lautan Hindi. Dan kesannya, akhirnya boleh sampai ke tempat-tempat seperti Brussels. Dalam video hari ini, kita akan kupas apa yang berlaku dalam serangan Iran ke atas Diego Garcia. Sejauh mana peluru berpandu balistik ini merupakan perkembangan baharu bagi Iran? Apa yang dilakukan oleh United Kingdom sebagai tindak balas? Dan bagaimana perkara ini berkait dalam konteks yang lebih luas, bukan sahaja perang ini, tetapi juga keselamatan Eropah. Mari kita mulakan dengan sedikit latar belakang asas dan apa sebenarnya yang telah berlaku. Lokasi yang dimaksudkan ialah Diego Garcia. Dinamakan sempena penjelajah Spanyol, bukan saudara saya. Ia adalah pangkalan British yang disewa sebahagiannya oleh Amerika Syarikat. Apa yang menjadikannya unik ialah lokasinya yang terletak di tengah-tengah Lautan Hindi, jauh dari mana-mana. Itu sebenarnya sangat menguntungkan kerana ia membolehkan pengebom jarak jauh untuk meliputi sasaran yang jauh sambil masih berada terlalu jauh untuk diserang oleh pihak lawan. Amerika Syarikat menggunakannya dalam Perang Teluk 1991, Perang Iraq 2003 dan pencerobohan Afghanistan 2001. Ia juga merupakan sebuah pulau yang sangat indah, seperti yang anda akan lihat dalam putaran gambar yang tidak berkesudahan daripadanya. Saya perlu jelaskan ayat saya tadi. Ia di luar jangkauan pihak lawan AS sehingga hujung minggu. Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik jarak sederhana dari selatan ke Diego Garcia. Satu daripadanya gagal ketika dalam penerbangan. Amerika Syarikat mungkin menembak jatuh satu lagi dengan pemintas SM-3. Mungkin juga peluru berpandu Iran itu tersasar, memberi petunjuk kepada perkara yang akan dibincang kemudian dalam video ini. Jadi, satu-satunya perkara penting di sini ialah penggunaan peluru berpandu itu sendiri dan negara yang menjadi sasaran. Sebagai makluman, Iran menafikan telah melancarkan sebarang peluru berpandu ke arah itu. Namun, saya tidak mengesyorkan terlalu mempercayai kenyataan rasmi Iran ketika ini. Ini adalah kali pertama peluru berpandu balistik jarak sederhana digunakan sejauh itu dalam peperangan. Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet setuju mansuhkan kelas peluru berpandu berasaskan darat itu pada 1980-an. Mereka memberikan masa amaran yang sangat singkat kepada pihak lawan sebelum impak berlaku. Kedua-dua pihak bimbang bahawa jika kelas peluru berpandu itu wujud, pihak satu lagi mungkin risau bahawa peluru berpandu yang datang itu mungkin mempunyai kepala peledak nuklear. Sasaran mungkin salah anggap peluru berpandu nuklear mereka dalam keadaan guna atau musnah, lalu boleh menyebabkan pelancaran nuklear. 20 minit kemudian, kiamat nuklear akan berlaku sepenuhnya. Kuasa besar selesaikan masalah itu dengan menyingkirkan peluru berpandu balistik jarak sederhana. Amerika Syarikat sebelum ini hanya mengehadkan senjata kelas itu kepada sistem tentera laut. Setiap kali Washington ingin melancarkan serangan, kapal itu berlayar lebih dekat ke sasaran sebelum melepaskan Tomahawk. Tindakan Iran unik secara sejarah, walaupun kebangkitan China dan penipuan Rusia menyebabkan perjanjian dibatalkan. Kita mungkin akan lebih kerap melihatnya nanti. Kembali ke fokus. Reaksi politik terhadap tindakan Iran semakin menarik. Saya ingin mulakan dengan Iran dan sama ada Iran berbohong tentang program peluru berpandunya. Iran sebelum ini menyatakan akan mengehadkan jarak peluru berpandu kepada 2,000 km, sekitar separuh dari jarak ke Diego Garcia. Secara zahirnya, ini adalah untuk mengancam Israel sambil meyakinkan Eropah bahawa tidak ada keperluan untuk menyasarkan usaha Iran membina stok simpanannya. Sekatan itu bukan kewajipan perjanjian. Sebaliknya, ini dasar pragmatik dari Teheran.
Segalanya berubah apabila Israel menyerang pada Jun 2025 dan Amerika Syarikat menyerang tapak nuklear Iran. Selepas itu, Ayatollah telah menarik balik had yang dikenakan sendiri. Saya perlu tambah beberapa caveat penting pada hujah itu. Jarak peluru berpandu baharu Iran tidak muncul secara tiba-tiba dan anggapan dua peperangan itu menyebabkan Iran memperluaskan jaraknya adalah keterlaluan. Jarak peluru berpandu pada skala kecil bergantung pada muatan. Jika anda ada peluru berpandu 2,000 km dengan kepala peledak 1,000 kg, sebenarnya anda ada peluru berpandu 2,800 km dan 1,000 kg yang melambatkan perjalanan 800 km. Anda tentukan kompromi antara kerosakan dan jarak. Pada skala yang lebih besar, Iran menubuhkan agensi angkasa pada 2004. 5 tahun kemudian, Iran mempunyai satelit pertamanya di orbit. Sebenarnya, semua program angkasa lepas ialah program peluru berpandu balistik antara benua dengan beberapa tambahan. itulah sebab utama NASA dapat menggunakan lebih 4% bajet persekutuan semasa kemuncak Perang Dingin. Ya, saya juga suka sains. Saya menantikan manusia kembali ke bulan dan saya ingin hidup cukup lama untuk melihat manusia menjejakkan kaki di Marikh. Tetapi bajet NASA yang luar biasa itu adalah kesan sampingan positif daripada persaingan ketenteraan. Jika anda ganti muatan roket angkasa dengan kepala peledak tahan atmosfera, tanya. Anda ada senjata jarak jauh hebat. Saya tidak maksudkan Iran hanya perlu sedikit usaha lagi untuk memiliki bom yang boleh bergerak 4,000 kilometer. Namun, anggapan bahawa batasan politik Iran mengehadkan Iran semasa perang adalah tidak masuk akal. Iran sentiasa mampu melancarkan serangan pada jarak itu jika mahu. Mungkin hanya perlu beberapa panggilan kepada jurutera. Sama ada anda mahu mengatakan bahawa Iran berbohong tentang situasi itu, terpulang kepada anda. Keputusan akhir tidak mengejutkan pasukan teknikal. Dan sebagai satu perkara dasar yang lebih luas, biasanya bukan idea yang baik untuk membuat keputusan dasar yang penting berdasarkan sama ada seseorang itu bersikap jujur dalam situasi di mana struktur insentif memberi ganjaran kepada penipuan. Selepas pelancaran di Diego Garcia, United Kingdom membenarkan Amerika Syarikat guna pangkalan British untuk operasi membuka semula Selat Hormuz. Sebelum ini, pangkalan British hanya digunakan untuk pertahanan, seperti Patriot, menembak jatuh peluru berpandu musuh. Sukar untuk pastikan jika ini tindak balas langsung terhadap serangan di Diego Garcia. 10 Downing Street telah membahaskan perkara ini sebelum ini. Iran mungkin hanya ingin beri amaran untuk halang setama ubah pendirian. Dia sudah lakukan. Inilah jadinya. Atau mungkin Iran merancang untuk menyerang aset-aset Amerika Serikat di pangkalan itu secara khusus, yang nampaknya tidak praktikal memandangkan ketidaktepatan peluru berpandu tersebut. Saya rasa Westminster tetap tidak akan mempedulikan perbezaan itu. Tidak bermaksud United Kingdom teruja tentang semua ini. Saya nyatakan minggu lepas bahawa Amerika Syarikat telah memindahkan kebanyakan kos ekonomi perang kepada negara lain. Harga gas naik di Amerika Syarikat, namun AS hanya guna 19% minyak dunia. Selebihnya, 81% ditanggung negara lain. Saya juga ada sebut bahawa perkara ini pasti akan memerangkap sekutu-sekutu Amerika Syarikat dan rakan-rakan lain untuk terlibat dalam konflik ini dalam satu cara atau yang lain. Seperti yang dijangka, terdapat banyak komen bahawa Eropah tidak akan melakukan perkara sedemikian kerana Amerika Syarikat yang mencetuskan kekacauan itu, jadi Amerika Syarikatlah yang perlu membersihkan kekacauan tersebut. Tetapi dunia tidak berfungsi seperti itu. Tidak mungkin memasukkan jin kembali ke botol. Harga petrol yang tinggi menjejaskan semua orang dan isu strategik utama bukan sama ada negara lebih suka AS membiarkan Iran sebulan lalu. Persoalan utama ialah sama ada negara patut bantu buka semula selat itu atau biarkan ia terus ditutup tanpa had masa. Itulah sebabnya, pada 19 Mac, banyak negara Eropah dan luar Eropah mengeluarkan kenyataan tentang kesediaan samar-samar mereka menyumbang untuk memastikan laluan selamat di selat itu. Terdapat beberapa komplikasi di sini, termasuk kemungkinan Donald Trump menjerat orang lain. Membuka semula selat itu mendorong perang lebih lama dan risiko korban jiwa. Namun, dengan harga tenaga kini, pasti ada pihak akan bertindak.
United Kingdom adalah yang pertama dan tidak mengejutkan jika lebih banyak akan menyusul, walaupun mereka berhati-hati mengelak tindakan yang meletakkan askar dalam bahaya. Saya ingin menutup hari ini dengan melihat konteks Eropah secara menyeluruh. Umumnya, peristiwa ini ditafsirkan sebagai Iran menggunakan Diego Garcia sebagai proksi Eropah. Perjalanan 4.000 km dari Iran melalui Brussels dan Paris. Jika bermula dari kanan, Iran, Anda boleh ke London. Sebagai perbandingan, 2.000 km hanya membawa anda ke sempadan Romania, Hungary dan Ukraine. Iran kini tidak lagi di pinggir timur NATO. Ia terletak di atas banyak bandar utama dan nadi ekonomi mereka. Saya tidak dapat beri butiran tepat tentang bahaya itu kerana pakar senjata masih mengenal pasti apa yang Iran lancarkan. Apa yang nampaknya berlaku buat masa ini ialah ia tidak tepat dan tidak mempunyai kepala peledak yang besar. Isu ketepatan berulang, terutama sasaran dari jarak itu, memang sukar dicapai. Anda boleh faham kenapa meletakkan senjata nuklear pada satu daripadanya adalah sesuatu yang menarik. Ketepatan bukan keutamaan utama bagi letupan megaton. Jadi, saya ragu pelancaran ke arah Diego Garcia akan menakutkan ibu kota Eropah seperti yang Tehran harapkan. Jika Iran serang Eropah, peluru berpandunya mungkin jatuh di kawasan kosong. Namun, kekecohan Diego Garcia menambah kerumitan dalam perbincangan penyertaan Eropah dalam pelan perlindungan selat yang terhad. Saya masih melihat beberapa salah faham asas tentang peranan yang akan dimainkan oleh NATO dalam hal ini. Mungkin disebabkan oleh cara Donald Trump sendiri mengungkapkan perkara tersebut. Pada tahap asas, jawapannya adalah tiada. Ia NATO, bukan MENO. Ramai negara Atlantik Utara berkata, Mino, kami tidak mahu ke Timur Tengah sekarang dan itu hak mereka. Tetapi setiap ahli NATO mempunyai kebebasan sendiri untuk menyumbang atau tidak menyumbang mengikut pertimbangan mereka sendiri. Majlis Atlantik Utara hanya mengurus keputusan bersama tanpa mengambil hak kedaulatan sekutu. Untuk menegaskan semula perkara yang disebutkan sebelum ini, sukar untuk membayangkan buat masa ini mana-mana negara tersebut akan menyumbang dengan cara menembak. Mengiringi dengan menunjukkan kekuatan. Mungkin keadaan akan jadi buruk jika Iran memutuskan untuk mula menembak peluru berpandu ke Atlantik Utara. Itu kerana insiden seperti itu akan dianggap sebagai serangan ke atas negara sekutu yang boleh mencetuskan situasi Artikel 5. Walaupun begitu, ini tidak menjamin 31 negara lain akan segera beralih ke Teluk. Teks perjanjian hanya mengarahkan sekutu membantu negara diserang dengan tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keselamatan Atlantik Utara. Contohnya, ia mungkin serangan terhad ke atas tapak pelancaran peluru berpandu yang menyerang. Masuk cepat, keluar cepat. Ia memenuhi jangkaan bantuan timbal balik asas NATO sambil cuba mengehadkan kesan terperangkap. Tujuan Artikel 5 adalah menghalang serangan sejak awal, sekaligus memberi sekutu lebih kelonggaran menjalankan aktiviti penguatkuasaan di luar NATO. Namun, tiada jaminan Iran akan lepaskan peluang itu. Iran telah memasuki wilayah berbahaya dengan menembak peluru berpandu ke Turki, ditambah insiden drone di Cyprus. Pada akhirnya, Diego Garcia menjadi perkembangan terkini dalam perang yang sudah pun bergolak, dengan potensi konflik lebih besar di masa depan. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, lihatlah senarai main saya mengenai topik tersebut. Ia penuh dengan keseronokan. Mungkin bukan keseronokan, mungkin lebih kepada penuh dengan perkara yang tidak menyeronokkan. Tetapi tidak perlu, tidak, ia adalah maklumat yang sangat diperlukan. Berilah saya sedikit kelonggaran. Ini hari ke-24 berturut-turut saya buat video. Dan dengan itu, jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan kita berjumpa lagi nanti. Jaga diri.